Selamat pagi guys, selamat tahun baru. Tapi ada besar-besar sikit begini. Kita beli udang lagi. Besar sangat. Enggak juga. Tapi lokasi beli udang ni kali lain. Nanti kita ambil lah. Jadi kita beli udang dulu lah. Kena ada lambat saja sebab kurang itu. Oke. Beli banyak sikit lah. Mana tahu ni hari ada New Year ikan oke sikit. Azam baru kan. Satu lah. Kita beli udang dulu. Kabel platform. Ni pam tidak kuat nih. Kucing pun mau pergi mancing nih. Bersama manajer direktur. Ya, kita sudah sampai di Borneo. Air sedang surut. Nah, di leher nah kita angkat bot. Hah? Apa? Ada. Jadi kita angkat bot dulu lah pelan-pelan. Nanti kita orang update lagi. Oke guys, kita sudah berada di bot. Sudah siap setup, kita pergi spot yang pertama. Ikan putih. Ikan putih bosku. Mantap lah. Tak kupau bro. Come on Zim. Kamu boleh Zim. Strike kawan saya akhirnya. Jonah. Akhirnya sampai. Uncle. Jatuh lagi boleh tahu. Jenah. Sini bah. Ikanmu tuh. Hah? Oh iya kah? Woi, besar tu. Wih. Jonah. Jenahak bosku. Uncle. Jatuh lagi boleh tahu. Jenahak. Hah? Oh iya kah? Woi, besar. Ada juga dia lepas hujan ada. Saya punya kawan. Strike bos kawan saya. Apa bro? 9 lagi. 9 besar. Betul pandai dia mancing ah. 9 ini cantik bro. Itu malah nak tunjuk. Biasa tunjuk totong penuh. Aduh. Strike lagi kawan saya. Anak kurabu. Kan ni makan ham tadi. Masih dia masih ada di sini. Kerapu minyak geng. Aduh. Panas macam merah. Enggak. Matahari darah. Terima kasih. Strike. Biasa-biasa saja, bukan besar nah. Weh, anak beranak ada tu dah. Wah, sudah strike. Ikan duri guys. Apa mati ke? Iya wah. Nah, ikan duri. Betul dia mancing. Besarnya. Apa tu? Apa minyak? Besar. Mantap loh bro. Tu dia kapu minyak geng. Berapa besar? Bapak ke dapur oh. Kilo juga ni. Mantap Abu. Bro, gambar.
Sakit, harus sakit bro. Tutup dulu baru tekan on dia punya. Mana-mana boleh. Tapi dah tutup tu baru tekan on. Balik tu. Ini balik tu. Balik tu. Kat pokok. Minta tu sekali ke bro. Layar. Telan. Buka mulut. Gambar lu, bro. Hah? Gambar lu. Kepala tunduk. 1, 2, 3. Oke. Kawan saya cakap tadi mau spray kerapu saja betul-betul. Kaput pun jadilah. Buka lah mulut. Kambing betul lah dia ni. Wih, mana hang punya mulut ni? Ada spray mulut itu yang nampak sudah. Bukan. Dalam betul bro. Ada rumah dia tu sana. Kasarnya. Bundek ayam betul. Come on, Azim. Kau punya tu tadi. Dia tak mau. Tengok. Orang nak kepik lain, wayar pergi masuk. Cibu dia. Dah pendek ni, duduk lah diam. Ada. Strike bro. Kerapu minyak. Lama tak pesta dia ni. Kerapu minyak geng. Berapa ekor kau? 3. 3? Kerapu? Tengah hari sudah menjelma. Perut sudah Kosong bunyi Ria. entah tidak pandai. Ya, jadi kita punya player sedang menjamu selera. Wow, apa benda tu? Tampiak. Udah strike kawan saya. Tidak. Okay. Jadi kami makan dulu lah. Sesi pertama rehat. Sambung sesi kedua nanti. Okay, bye. Ya, selepas selepas perut sudah kenyang, kita pergi spot yang seterusnya. Azim. Woi, luas ini. Apa nih? Black Bass kau bro. Black Bass. Oh, Black Bass. Bukan. Black Bass. Lesen 2026. Black Bass kau bro. Cakap pun dia pandai. Ada Black Bass tu. Waika mahal bro. Rilis lah kan? Rilis lah. Besar. Gila double strike pun. Black Bass lagi. Sarang dia apa bro situ. Black Bass. Black Bass ke ni? Black Bass. Kanai. Double strike. Wah tara tipu punya. Aduh. Wah double strike. Bapak pandai mancing. Black Bass besar. Betul ke Black Bass bro?
Tapi memang balik best lah begitu. Bukan itu tilapia kah? Bukan tilapia lain, mana ada belang-belang. Duit ni. Ada. Ha? Ada. Ada dia. Oh, kawan dia ada lesen tu. Silaka dia. Black bass. Senyum sikit. Strike lagi. Black bass lagi bro. Besar bro. Semilang main dah. Pandai dia mancing tu. Dia saja sini 4 ekor seorang. Punya champion. Champion apa? Ui, sikit kena tangan kau. Besar tu. Ada. Strike. Ada. Terlepas. Sumpit. Kawan ke strike. Semilang. Oh, 9 lah. Ini Makan diam-diam tarik tak pun. Sabar, saya rekam okey. Syamil. Buang. Lain kali makan tu habak kat orang. Ingat makan diam-diam. Kabur lah lengkap ke. Kabur. Untuk tu kata dia. kata-katamu. Nah, kabur. Kabur. Apa pasal ya? Panas macam di atas kan sejuk. Kuat. Saya punya kawan saya. Apa orang? Semilang lagi kopra. Hilang besar. Betul pandai dia mancing lah. Sembilang ini cantik bro. Sedap lah. Itu malah nak tunjuk. Biasa tunjuk tutong penuh. Aduh. Strike lagi. Aduh. Ikan biasa lah. Ikan. Ikan betul lah. Sekurang-kurangnya ikan-ikan biasa tu daripada pipan pecah buang duit jauh-jauh. Maka berakhirlah sudah pemancingan kita pada hari ini. Masing-masing ada strike. Tiada yang kumpau. Alamak, air di atas sudah. Ya. Hah. Jadi kita naik dulu lah. Terus naik senang. Air sampai atas sudah. Ya geng, kita sudah sampai di daratan tapi air pasang besar. Jadi kita punya bot sendiri jalan bergerak pergi tempat parking. Tidak payah gerak sendiri saja. Masih lagi mancing, mana tahu ada. Inilah hasil kami pada New Year. Tahun baru. Adalah sikit-sikit untuk sup. Cukuplah TP lama-lama. Jadi ini malam kami sup tu. Kita jumpa di video akan datang. Selamat maju jaya.